Alright guys, so hari ni kita buat street review. So street review one of the drift scene lah. So korang mesti kenal lah kereta siapa kan. So kita review kereta Harley Ifan. So jom kita tengok kereta dia okey ke tak okey, enjin apa. So kita pergi kepada bumper depan sampailah ke bumper belakang. Alright, so jom kita tengok ah. Okey, so jom kita tengok. Kereta ni awal gila. So dia S13 S13. So orang luar negara akan panggil Silvia S13P tak silap. So dia Silvia, dia ada dua S13, satu 180, satu yang ni S13. So yang S13 yang hatchback itu dia panggil 180, tapi itu pun S13 juga. So jom kita tengok body kit dia. Okay, bumper depan ialah pakai bumper, tak silap saya, origin Labo, dengan fender origin Labo, side skirt origin Labo, bumper belakang origin Labo. And then lampu pakai fiber, lampu fiber. And then kepada lampu ni pakai LED lah. Ini daripada Shopee guys. So dua-dua side sama. So kenapa kita tak pakai lampu original? Well, basically boleh tengok berapa kali dah bumper ni kena repair. So kalau kita pakai bumper lampu original, dia akan pecah. So yang ni fiber, so dia murah sikit. And then bonnet pun origin Labo tak silap last time. So bonnet, bumper, fender depan, skirt dengan whole belakang ni semua fiber, dia tak ada besi, dah potong. So kita potong separuh dia sini. So belakang ni bontot ni semua fiber. Alright, so rim depan Advance GT, brake Nissan 4-port. And then kita ada angle kit kat dalam ni, full angle kit daripada DK depan. And then adjustable kita pakai TZO daripada China. Dia adjustable TZO ni, dia atas bawah boleh adjust. And then belakang kita ada rim well performance. Dia dulu hitam, so kita chrome kan, kita nak tukar kepada chrome look. And then 4-port belakang, and then dengan single port, 2-port. So untuk brake belakang dia pakai 2-port, untuk handbrake kita pakai 4-port untuk lembut. So rim and then side skirt biasalah origin Labo. Kereta siapa. And then kita pergi kat belakang. Alright,
belakang macam mana guys, lawak. Saya suka tengok view belakang dia. Okay, kenapa berlubang ni? Okay, first radiator kat belakang dengan fuel tank dia kat atas. So semua dah modify. Ni kereta drift. So radiator, kenapa kita taruh kereta radiator kat belakang? Untuk weight balance. And then lampu stiker. Bukan ori. Yang ori ni dah pecah pasal dulu langgar belakang dengan dinding semua. So kita pakai stiker and then LED untuk lampu. So senang lah kalau nak repair. And then belakang pun fiber, windscreen fiber. So kita tak pakai glass, cuma kita pakai depan je glass. GTV, bapak dia membesar punya GTV ni. GTV besar gila. So style. And then ni custom. Side apa ni, side flare untuk belakang bumper belakang pun origin Labo. Ni pun origin Labo. Ni satu keping ni yang untuk belakang. Pintu masih besi, ada power window. So ni kat luar. And then ini kill switch dia. Kita racing mesti ada kill switch. Kalau apa-apa accident, main off. And then side mirror, Ganador, kopi. So basically luar macam ni lah. Mana tengok. So jom kita pergi ke dalam kereta, tengok interior pula macam mana. Right, so kat pintu. Alright. So kereta ni ada roll cage guys, full roll cage. Depan ni sampai atas ni semua nampak dia roll cage. Alright, and then seat kita ada Sparco Pro ADV. Sparco full bucket. Sama dengan passenger tu bukan ori lah. So passenger ni tak ramai sangat masuk passenger. So dalam jap. Okay guys, so kat dalam kereta passenger main seat, kenapa tak ori? Tak biasa. Pasal biasa ni, pasal dalam drift event kita tak boleh angkat orang. So kena seorang lah. So macam kita buat taxi driver atau taxi ke, atau macam fun drift kita boleh bawa orang. So boleh rasa lah. Okay, kita tengok dalam. Okay guys, dalam dashboard fiber ni, semua fiber. So tak ada, bukan dashboard ori, sama dengan center console ni. And then gearbox pakai Samsonas 5 speed. And then handbrake TPR, CBR. And then kita ada Lynx punya aksesori. And kita ada EcuSum. So EcuSum ni macam biasa lah, saya ada bagi tahu dekat video. EcuSum ni untuk minyak hitam. Kalau oil pressure dia low, so EcuSum ni akan tolak keluar minyak. So minyak bila start, bila akan ada angin dengan minyak. So tengah-tengah ni dia ada satu macam disk lah. So sini angin, sini minyak. So EcuSum ni untuk kadang-kadang oil pressure dia down. And then kita ada steering Beltonic. And then jom kita on lah. Tengok dalam dengan LED dia. Dash AI. Ni dia punya gear lah. So kalau kita masuk dia akan satu lah. Sekarang dia N. And then dash dia AM, dia AM tak siap kat AM. Dia dash lah, tapi daripada Lynx lah. So boleh tengok lah temperature semua, RPM. Ni semua aftermarket lah. And then belakang kita ada NOS, satu tong je. NOS untuk spoolkan turbo. And then of course kita ada pemadam api untuk safety. So boleh tengok roll cage dia bukan biasa roll cage yang bolt on ke apa. Ni full well roll cage semua full well. And then seat original. So kita buka helmet, kita apa-apa pun tak kena, kepala semua ok. And then kita ada pedal, boleh tengok pedal dia, China aftermarket ni. Brake dengan clutch. And then handbrake. And then ni semua. Dan pintu. Okay, jom kita keluar. Okay, lagi apa dia kita. So kereta ni basically 2J Samsonas. And then ada Winters Bulldog. Ada Winter, kalau kau tak tahu Winter Bulldog tu, tengok boleh nampak tak? Ya, itu dia. Itulah Winter Bulldogs. Dia quick change. So bila drift kita nak tukar ratio ke, nak ratio panjang ke ratio pendek ke,
kita buka yang cover belakang tu, dan kita tukar ratio. So same thing, belakang punya suspension DK. So guys, so nak bagi tahu juga, kereta ni bukan saya buat pun, saya cuma maintain. So kereta ni full build daripada TPR. TPR tu yang buat full kereta ni, dah engine, gearbox semua. Cuma saya macam kalau dulu Alfa 4 macam gearbox saya boleh buat. So sebelum tu saya belum masuk lagi kat AI. So jom kita pergi tengok engine. Sekejap, saya ambil kayu pasal nak pegang bonnet berat. Tak ada stand, so kena pakai kayu. Ok, so engine ialah engine 2J. Engine 2J 3.0. So block barang bawah stock, atas pun stock. Cam tak ada apa. Turbo GT35. So dia ada GT35. Jatuh pula heat shield dia. Heat shield dia belum ada clip lagi, so relax. And then boleh tengok daripada frame depan itu ada accident, kita tukar terbang. And then intercooler bapak besar gila. Ni kita run alternator juga. Power steering kita pakai electronic power steering Porsche. Oil cooler kat sini, and then intake standard, and ada NOS guys. Ni NOS solenoid, short 75 short. So horsepower dia tak ada pun tinggi mana pun, 400 cakap lah, roughly dalam 400.5 lah horsepower. Pun dah cukup. And then kita ada air pipe yang pergi sampai belakang. Ni air pipe dia pergi sampai belakang. And then kita ada ATI fully. Kita pakai electronic throttle body daripada engine VQ. Kita ada oil catch tank. And then apa dia, ni boleh clear, boleh tengok suspension TZO dengan DK angle kit semua. So exhaust pun saya rasa dalam 3.5 inci sampai belakang. Turbo PSR, kita tengok turbo PSR. And then kita ada cam pulley Works Engineering. And then kita ada fuel rail pun Works Engineering. Pasal kereta ni sponsor pun dapat barang daripada Works. Ni hitam pun. Filter pun tengok Works. Alright. So lagi apa nak tunjukkan kereta ni. Belakang kena buka bonnet. So kita tengok radiator, dia ada water pump kat bawah tu. And then fuel cell kat sana dalam. So ini tempat isi minyak dia. Senang pasal kalau tepi tu, kalau langgar tu yang kita tahu semua dekat tengah-tengah. So kadang-kadang kalau kita langgar tepi di kanan ni, kalau fuel tank tu kat tepi ni, boom, kita ada limit gauge sekali. So ni kereta Ruby Alifan yang bos saya. Apa lagi korang nak tengok? So basically engine 2J 400.5 horse dengan NOS untuk spool turbo dia. So macam mana? Okey tak? Okey. So ni kereta dia. Kalau korang suka, tolong like, subscribe video, tolong sikit saya. So bye. Untuk next review, tengok kereta next apa, kereta Bella ke, atau yang kereta merah ke, atau kereta mana. So bye bye, see you guys.